Saya berbangga mereka telah dapat berenang dan dapat melintasi Selat Inggeris. Bukan mudah sebab lautan itu begitu mengganas sekali dan banyak rintangan yang terpaksa dilalui oleh mereka. Jadi kejayaan pasukan ATM ni, seorang individu dan 6 lagi, saya bergilir-gilir, ini merupakan satu kejayaan yang amat kita banggakan. Kejayaan untuk ATM dan juga kejayaan untuk Malaysia. Maknanya kita ada sebilangan rakyat Malaysia yang begitu cekal, yang begitu berani, yang ada semangat Malaysia boleh untuk kita mencapai apa saja asalkan kita ni cekal dan kita melakukan itu dengan bersungguh-sungguh.